kami sekumpulan ingin membincangkan mengenai isu etika dan profesionalisme dalam tempat kerja berdasarkan kajian kes Zahra. Zahra merupakan seorang penganalisis kewangan dalam syarikat XYZ Financial Service. Beliau menghadapi pelbagai isu seperti pilih kasih, kerja lebih masa tanpa bayaran dan ketidakadilan dalam kenaikan pangkat. Dalam video kali ini, kami akan membincangkan 5 isu utama berdasarkan kes tersebut. Hai, nama saya Nadia Suzana. Hari ini kita akan bincangkan 5 isu etika dan profesionalisme di tempat kerja. Yang pertama, pematuhan kepada kebayaran. Jika tidak mematuhi undang-undang buruh, manakala pekerja pula dipaksa untuk bekerja lebih masa tanpa ada bayaran. Dan dari segi pangkat pula bukan disebabkan prestasi sebenar, tapi disebabkan isu perkeluargaan. Manakala dari segi pangkat pula bukan berdasarkan prestasi sebenar, tapi disebabkan hubungan kekeluargaan. Tapi apakah impak terhadap pekerja terhadap pematuhan kepada piawaian? Impaknya pula, pekerja mula hilang kepercayaan terhadap keadilan organisasi. Semangat kerja menurun dan syarikat boleh berdepan dengan risiko tindakan undang-undang dan kehilangan reputasi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakir bin Muhammad Razi, 03 DPR 23F 1074. Okey. So sekarang ni saya akan menerangkan tentang isu B, iaitu integriti. Okey, isu yang kat sini kita dapat tengok wujud amalan aplikasi dalam organisasi, khususnya dalam kes Daniel yang dinaikkan pangkat walaupun tidak layak. So kita dapat tengok kat sini impak daripada isu ni. Kita dapat tengok kepercayaan tak ada pengurusan terjejas, pekerja berasa tidak dihargai dan ini menyebabkan suasana kerja menjadi negatif dan tidak produktif. Hai, nama saya Alia Hazira. Isu yang ketiga adalah tanggungjawab sosial. Majikan tidak menjaga kebajikan pekerja seperti yang sepatutnya. Pekerja pula tiada bayaran kerja lebih masa dan tiada perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan. Jap. Apa impak terhadap kerja pula? Impaknya adalah pekerja akan mengalami tekanan emosi dan mental dalam jangka masa yang panjang. Ia akan menjejaskan prestasi kerja dan ia membawa pada kadar yang tinggi pekerja keluar masuk. Isu yang keempat ialah disiplin kendiri. Zahra menunjukkan keberanian dan prinsip bagi menyuarakan isu tersebut. Walaupun Zahra tahu ia akan menjejaskan kerjayanya. Tapi apa impact dia? Tanya dia tu lah. Apa? Ya. Apa impak isu yang apa terangkan tadi? Nak tahu? Impaknya ialah tanpa sokongan daripada majikan, tindakan seperti itu akan dipandang sebagai satu kelemahan dan pekerja-pekerja lain akan merasa takut untuk mengambil tindakan seperti yang Zahra lakukan. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir Zufairi bin Bahtiar, nombor matrik F1154. So hari ini saya akan menerangkan tentang isu E, iaitu keupayaan menyuaikan diri. So isu yang saya akan ceritakan ini ialah tentang pekerja yang dipaksa menyuaikan diri dalam sistem yang tidak adil, konsep team player disalahguna untuk menghalang suara pekerja. So impak yang kita dapat kat sini ialah adaptasi yang dipaksa ini untuk mewujudkan tekanan jangka panjang. Ia juga menyekat pertumbuhan profesional dan menjejaskan pembangunan bakat dalam organisasi. Ya, itu saja guys. Setiap isu-isu yang bincangkan seperti tadi, mesti ada cadangan penyelesaian kan? Jadi saya akan kongsikan 5 cadangan penyelesaian untuk syarikat itu. Yang pertama adalah syarikat perlu mengamalkan sistem meritokrasi, iaitu kenaikan pangkat terhadap pekerja yang menunjukkan prestasi dan kelayakan yang sebenar. Yang kedua adalah bayaran untuk kerja lebih masa perlu diberikan mengikut undang-undang buruh yang sah. Ketiga pula adalah syarikat perlu mewujudkan satu sistem aduan bebas dan rahsia
untuk melindungi pekerja yang ingin melaporkan isu tanpa rasa takut. Yang keempat pula adalah menjalankan latihan berkala tentang etika dan profesionalisme. Bukan sahaja untuk kaki tangan bawahan tetapi juga untuk urusan tertinggi. Akhir sekali, syarikat perlu membina budaya organisasi yang menekankan nilai integriti, ketelusan dan keadilan. Okey, so kesimpulan kat sini. Daripada isu ni, kita dapat tengok kes Zahra ini memberi gambaran yang jelas tentang realiti yang dihadapi oleh ramai pekerja hari ini. Pilih kasih, layanan yang tak adil, gagal nak jaga kebajikan pekerja merupakan isu yang serius dan boleh menjejaskan reputasi dan prestasi syarikat secara keseluruhannya. So, etika dan profesionalism bukanlah sekadar slogan, tapi ia perlu dijadikan asas dalam segala aspek pengurusan dan operasi syarikat. Hanya dengan mempraktikkan nilai-nilai ini secara menyeluruh, organisasi boleh berkembang dengan mampan dan akan dihormati oleh semua industri, insya-Allah. Okey, itu saja kesimpulan daripada saya. Selamat malam.